Apa dia beza di antara kedua kad ni? Ini kad eksklusif dan ini pula adalah kad junior. Untuk apa? Untuk belajar tajwid. Sebenarnya tak ada beza pun. Sebab apa tak ada beza? Sebab dua-dua kad ni kalau anda beli, anda dapatkan, anda boleh belajar 32 hukum tajwid. Jadi 32 hukum tajwid ni banyak kan? Kalau banyak, dapatkanlah. Dia sebenarnya beza dia sikit pada apa? Pada dia punya design je lah. Yang mana yang ni this one ketahanan dia lebih bagus. Yang mana dia tak terlap air. This one dia masuk air lah. Maksud dia kalau katakan kena air, dia boleh kembang. So kalau dapatkan, kedua-duanya masih boleh pakai. Tak kira nak pakai untuk anak-anak ataupun orang-orang tua, untuk ibu ayah, untuk hadiah, untuk perkahwinan. Dan jangan risau, kalau katakan beli kita punya kad ni kan, kita akan bagi juga 30 video rakaman untuk setiap penerangan hukum-hukum tajwid yang ada dalam kad. Menarik kan? Jadi video rakaman ni pula dia boleh tengok sepanjang hari, sepanjang masa, dan dia lifetime lah, maksudnya boleh tengok bila-bila masa. Dia tak ada limit tau. Dia tak ada hard limit. Jadi jangan risau, katakan ada orang kata kalau tengok video mesti ada expiry date. Tapi kita punya ni memang tak ada expiry date. Bila-bila masa, bila-bila anda free, boleh tengok, boleh lihat. Lepas ni belajar tajwid dengan 5 jari lebih mudah.